Ui. Dahsyat. Tengok geng, saiz. Bismillah. Allah. Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di channel Shah M. Okey geng, macam biasa hari ni turun lagi mancing di Sungai Kuantan, mencari strat padu dan nak penuhi permintaan sahabat-sahabat yang order ikan sungai. Macam biasalah, tadi aku dah siap set up. Hari ni aku set up 3 joran geng. 3 joran. Umpan masih mengekalkan umpan yang sama, cuma aku ada modified sikit umpan untuk hari ni. Sebab hari ni geng, air sungai, kalau korang boleh tengok, air sungai besar geng. Sebab 2 hari lepas aku ada dapat info daripada sahabat kita Anip. Dia ada turun, dia kata air sungai besar. Jadi hari ni hari yang kedua dah selepas dia beritahu tu. Memang betul air sungai besar, tapi hari ni air tak besar sangat lah, air surut sikit, cuma keruh. Jadi aku modify sikit umpan. Target hari ni geng, aku nak cari ikan baung lah. Kalau keadaan air macam ni, biasanya baung mudah lah nak makan. Aku ada jet sikit, ada barang berbau sikit. Tali dah kendur. Jom kita tengok ikan apa. Bismillah. Ikan apa ni? Wow, ada saiz geng, ada saiz. Ikan lampon Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada saiz ni, lampon Jawa. Saiz macam ikan tari juga, dalam 300-400 gram. Okay geng, first strike untuk hari ni. Alhamdulillah. Lampam Jawa. Jai. Macam biasa Jai tengok bubu. Tali kendur lagi. Ada tarikan. Adakah ni saiz padu? Tarik lagi. Ini memang saiz padu. Kita angkat, kita tengok. Tadi biasa kalau macam ni ikan lampam Jawa, macam pakcik tu beritahu. Bismillah. Ada saiz. Alah, lucut. Aduh lah, lucut geng. Kasar saiz. Aduh. Ada saiz. Saiz padu ni. Geng, padu saiz ni. Padu ni. Joran.
Melentur. Bismillahirrahmanirrahim. Padu ni. Padu. Padu geng. Saiz padu. Oh. Aduh. Handset pula terbuka. Dia masuk dalam batu geng. Yang padu saya. Keluarlah. Sayang. Aduh. Dah lah susah dapat strike. Memang padu kan. Tadi kalau kau dengar dia tarik bunyi drag dia keluar ni. Sekali injuk je. Masuk bawah kayu selalu. Aduh dah. Tak apalah, kita tengok lagi. Aku nak tinggal dulu. Putus ni. Tak apa lah. Aku set up balik. Kita cari lagi. Aku takkan putus asa Dia ada lagi ni. Memang kat belah bawah ni. Kat belah sini. Tadi kat sana, depan tu. Kat situ. Okey, aku nak ikat tali tak. Ada tarikan. Tali dia kendur, tarikan padu. Kita tengok, kita tegangkan tali dulu. Tengok ada tak. Tengok ada tarikan ni tak. Siapa pula call? Aduh, scammer. Habis-habis call. Bosan dengan scammer. Apa yang dia nak tak tahu. Dah ada geng, dah ada ikan. Kita angkat dulu lah. Dah ada ni. Biasa macam ni lampam Jawa. Tadi yang lucut pun macam ni ada saiz. Ada saiz. Oh, padu. Oi, padu saiz. Ui. Dahsyat mainan ni. Dahsyat mainan dia. Harap-harap tak lucut dah. Hari ni dah 2 kali lucut dah ni. Padu geng. Kena bawa. Padu tarikan dia. Kena cari tempat yang senang nak landing. Kita pindah belah sini. Masa tu tinggi. Kat sini rendah sikit. Okey, cantik. Nampak tak kamera? Cantik ni. Padu saya ni. Ikan apa ni? Bismillah. Ini ada 2 kali dah geng lucut. Saiz padu. Harap-harap naik lah ni. Kita tengok apa ni. Tempoh tengok geng. Ikan apa ni? Naik. Ui, belida geng. Belida geng. Saiz padu geng. Nampak tak tadi? Alamak. Belida geng. Tak tahu berapa kilo ni geng. Tu dia geng. Sekejap aku angkat. Tengok geng. Saiz. Aku rasa yang lucut tadi yang ni lah saiz dia. Tu dia geng. Belida. Padu saya ni geng. Macam mana aku nak landing ni geng. Ini berapa kilo ni.
Tebing memang tinggi geng. Sekejap aku tengah fikir macam mana nak landing. Bagi dia penat dulu. Boleh lari kat kayu. Tu dia geng. Solid. Mata solid, 4-4 lekat. Padu geng. Macam mana aku nak landing ni? Dah lah seorang-seorang. Rekod peribadi untuk tahun ni. Tak tahu berapa kilo ni. Aduh, guide pula tak ada. Guide tak bawa. Aku kena turun ni. Tebing ni tinggi pula. Macam mana ni? Sekejap. Kita kena fikir macam nak turun ni. Sekejap leader kali ikutkan. Aku tak nak ambil juga sebenarnya sebab tak tahu nak. Tak ada orang kat nak. Tapi ni tengok lagi. Kalau kita tak dapat yang kita release ni. Turun sekejap. Bismillah. Allahuakbar. Jatuh ke? Allahuakbar. Bahaya. Tak patah je kan. Allah. Risiko main tebing tinggi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana aku nak buat naik ikan ni? Tebing betul-betul tinggi ni. Ini 5 kilo dalam tangan ni geng. 5 kilo dalam tangan ni geng. Bahaya tebing. Inilah risiko main kalau mancing tebing tinggi. Guide pun tak bawa. Macam mana nak jet ni? Ikan ni dah penat dah ni. Dah penat dah. Padu Macam mana aku nak buat naik ni? Kita try je lah. Putus pun putus. Bismillahirrahmanirrahim. Putusnya. Putus. Alhamdulillah. Tak boleh buat apa ke? Aku tak bawa guide. Terbaik kan. Ini 6 kilo 7 kilo dalam tangan ni. Sayang padu. Alhamdulillah. Sebab aku pun kalau bleeder aku memang tak nak bawa balik pun. Sebab tak ada harga murah. Kita naik balik. Alhamdulillah. Merasa tak main dengan bleeder. Lama tak main dengan bleeder. Tak galak kan. Sebab kalau ikan lain aku galak. Tapi kalau bleeder tak galak pun. Sebab itu aku dah pernah dapat. Tak tahu nak masak apa. Kasih yang lepas tadi pun rasa yang lucut tadi. Bleeder kat kot. Tak sawit. Bismillah. Allah. Allah Rabbi. Alhamdulillah. Puas hati dapat main dengan bleeder. Tadi tercabut pin. Bukan mata yang putus, pin tercabut. Pin terbuka. Alhamdulillah. Dapat gak main dengan bleeder.
Terbaik geng. Okay lah, kita dah tahu dah apa jawapan dia. Biar dah teruskan. Okay geng, aku dah close joran. Okay geng, hari ni Alhamdulillah ada seekor, 2 ekor strike tadi. Strike ikan lapan Jawa ni, yang first strike tadi. Ni seekor saiz dalam 300 gram, 400 gram. Lepas tu tadi yang kedua lucut. Aku tak rasa ikan bleeder tu, kemungkinan dalam ikan Jawa kot, ikan lampan Jawa kot, tak pun ikan lampan ekor merah. Dan strike yang ketiga tadi, yang hujung tadi tu, yang putus tu, aku syak memang bleeder. Sebab gaya tarikan dia tadi dengan yang tarikan yang strike yang last tadi tu memang sama. Memang bleeder kot. Tapi aku harap bleeder yang lucut tadi tu dia tak mati lah. Sebab mata kail dalam mulut dia tu, harap dia tak mati lah. Kalau mati, nanya juga saiz padu. Sebab lagi pun aku memang sebelum ni pun aku memang dah target, kalau aku dapat bleeder memang aku akan cash and release. Sebab satu, pasaran dia, harga aku tanya kedai tak mahal. Kedai ambil RM5 sekilo. Lepas tu kalau aku nak bagi orang pun, kebanyakan orang tak nak. Sebab nak proses dia leceh. Nak proses dia jadikan fishball tu leceh sikit. Jadi orang tak apa berminat dengan ikan bleeder ni. Jadi memang aku, kalau aku dapat pun memang aku akan release. Tadi pun memang aku dah target dah awal, memang aku akan release. Tapi Alhamdulillah aku dapat juga bermain dengan dia. Game dia memang fight, memang terbaik geng, main dengan bleeder. Alhamdulillah, walaupun lucut aku tak ralat pun. Jadi hari ni je lah seekor strike. Itulah geng, inilah risiko kalau kita memancing kawasan yang tebing dia tinggi. Guide pula tak bawa. Sauk ada dalam kereta tapi sauk aku kecil. Kalau saiz macam tu tak muat tadi. Tapi tak apalah, memang kalau pating tadi memang aku ralat kalau lucut. Tapi tak apa, dah auto release. Alhamdulillah. Saiz aku ingat dalam 7 kilo ada kot. 6-7 kilo. Aku tak pandai agak saiz ikan ni. Tapi aku agak je lah. Tapi kalau ada master sifu dalam ni yang tengok video ni, kalau tahu boleh teka lah berapa agak-agak saiz ikan bleeder. Alhamdulillah lah. Lepas ni kemungkinan aku nak pergi ada spot baru pula. Ada sahabat subscriber ada ajak. InsyaAllah nanti aku akan pergi kat spot baru pula lepas ni. Ok geng, macam biasa, kepada yang baru jumpa channel aku ni, jangan lupa support aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Ok geng, kita jumpa lagi di next video mencari sat padu di sungai insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih geng.